anda merungut tentang giliran yang panjang di klinik atau terpaksa menelan ubat yang pahit. Selepas menonton video ini, saya yakin anda akan rasa bersyukur sangat dengan kemudahan hospital moden. Anda pergi berjumpa doktor kerana sakit kepala yang teruk, migraine, tetapi doktor itu mengeluarkan gerudi tangan. Atau perut anda sakit dan rawatan yang ditetapkan adalah dengan meminum merkuri. Bunyinya seperti skrip filem seram, bukan? Namun, masyarakat terdahulu, realiti pahit yang terpaksa mereka hadapi. Hari ini, kita akan membawa anda mengembara ke sudut paling gelap dalam sejarah perubatan manusia. Saya akan mendedahkan 20 prosedur yang kononnya bertujuan untuk merawat, tetapi selalunya menyebabkan kecacatan atau membawa maut. Kita akan selami bagaimana doktor pada zaman itu percaya sepenuh hati pada keajaiban pembuangan darah dan mengapa mereka menganggap besi panas adalah penawar terbaik untuk semua penyakit. Ini bukan sekadar cerita menakutkan. Ini adalah pengalaman sebenar yang dilalui oleh nenek moyang kita. Bersedialah. Ia akan menjadi kisah yang menyakitkan, mengerikan, tetapi amat menarik untuk diketahui. Sebelum kita memulakan kiraan prosedur yang mengerikan ini, mari kita fahami satu perkara penting. Doktor pada masa lalu bukanlah seorang yang sadis. Sekurang-kurangnya, kebanyakan mereka benar-benar ikhlas ingin membantu pesakit. Masalahnya, mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan asas tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi. Sebelum wujudnya mikroskop dan teori kuman, bidang perubatan hanyalah gabungan tekaan unsur agama dan ilmu astrologi. Yang bertahan selama berabad-abad adalah idea 4 humor atau cairan tubuh: darah, kahak, hempedu kuning dan hempedu hitam. Doktor percaya bahawa penyakit berlaku apabila keseimbangan cairan ini terganggu. Terlalu banyak darah, ia mesti dikeluarkan. Terlalu banyak hempedu, mereka perlu dimuntahkan. Logik mereka sangat kukuh, tetapi akibatnya membawa maut. Peralatan tidak disterilkan dan anestesia, ubat bius, langsung tidak wujud. Pesakit terpaksa dipegang oleh 7 pembantu yang kuat, manakala pakar bedah bekerja sepantas kilat. Dalam keadaan sedemikian, pesakit yang terselamat hanyalah satu keajaiban. Dan kini, mari kita lihat 20 kaedah yang digunakan oleh doktor untuk cuba memperbetulkan keseimbangan cairan ini. Kita mulakan dengan topik sejarah perubatan yang paling purba, trepanasi tengkorak. Ini adalah salah satu pembedahan tertua dalam sejarah manusia. Ahli arkeologi menemui tengkorak yang telah ditebuk lubang, yang berusia ribuan tahun. Konsepnya mudah. Kita akan menggunakan batu tajam dan kemudiannya gerudi khas untuk membuat lubang pada kepala seseorang yang masih hidup. Alasannya pelbagai. Pada zaman dahulu, ia dipercayai mampu melepaskan roh jahat yang menyebabkan penyakit seperti epilepsi atau kegilaan. Kemudian, kaedah ini digunakan untuk merawat migrain yang teruk atau kesan daripada trauma kecederaan. Yang paling menakjubkan, ramai pesakit berjaya bertahan. Tisu tulang di sekeliling lubang itu boleh sembuh semula. Cuba bayangkan tahap kesakitan tanpa sebarang ubat bius. Seseorang itu terpaksa mendengar bunyi geseran tulang tengkoraknya sendiri. Para pengamal perubatan masa itu percaya mereka melepaskan tekanan berlebihan atau mungkin juga syaitan. Hari ini, trepanasi hanya dilakukan oleh pakar bedah saraf dalam kes yang ekstrim, semata-mata untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi pada masa lampau, ia hanyalah rawatan untuk sakit kepala. Perkara kedua dalam senarai kita ialah rawatan membuang darah atau bloodletting.
Ini mungkin prosedur perubatan paling popular yang diamalkan selama 2000 tahun. Jika anda demam, buang darah. Pneumonia, buang darah. Kaki patah, mari kita buang darah juga. Doktor-doktor zaman dahulu percaya bahawa darah menjadi setik dan rosak. Untuk tujuan ini, mereka menggunakan pisau, lancet dan sudah tentu lintah. Pada abad ke-19, Eropah benar-benar tergila-gila dengan lintah. Jutaan ekor lintah diimport secara besar-besaran. Kadang-kadang, pesakit disedut, keluar darah berliter-liter sehingga menyebabkan mereka pengsan. Mereka beranggapan pengsan itu adalah tanda bahawa penyakit semakin pulih. Hakikatnya, badan mereka hanya mati disebabkan kehilangan tenaga yang melampau. Ironinya, prosedur membuang darah inilah yang membunuh George Washington. Doktor-doktor cuba merawat jangkitan tekaknya dan telah mengeluarkan hampir separuh daripada jumlah darah badannya dalam masa 1 hari sahaja. Presiden yang agung itu meninggal dunia bukan kerana penyakit tetapi kerana rawatan itu sendiri. Mari kita beralih kepada sesuatu yang lebih berasaskan kimia, raksa merkuri. Hari ini kita tahu bahawa raksa adalah sejenis racun yang membawa maut. Kita pasti akan panik sekiranya kita tertumpah atau terpecahkan termometer yang mengandungi bahan ini. Namun, ratusan tahun dahulu, raksa dianggap sebagai penawar utama bagi penyakit sifilis. Penyakit ini sangat mengerikan dan menyebabkan kecacatan teruk. Justeru kaedah rawatan yang digunakan juga amatlah ekstrim. Pesakit disapu dengan salap berasaskan raksa, dipaksa menyedut wapnya, malah ada yang disuruh meminum sebatian raksa. Terdapat pepatah terkenal pada zaman itu yang berbunyi, "Satu malam bersama Venus, seumur hidup bersama Mercury." Untuk pengetahuan, Mercury ialah nama Inggeris bagi raksa. Kesannya amatlah menakutkan. Pesakit akan mengalami keguguran gigi dan rambut, kegagalan buah pinggang dan seterusnya, mula hilang kewarasan. Malah, watak terkenal Mad Hatter, si pembuat topi gila, dari kisah Alice in Wonderland menjadi sedemikian rupa kerana keracunan raksa yang digunakan dalam proses pembuatan felt. Walaupun pesakit seperti mereput hidup-hidup, para doktor ketika itu berpegang teguh pada kepercayaan bahawa rembesan air liur yang berlebihan akibat raksa itu dapat mengeluarkan penyakit dari tubuh. Mari kita teruskan. Fakta nombor 4, enema tembakau. Anda tidak salah dengar. Pada abad ke-18, para doktor percaya bahawa asap tembakau mempunyai kuasa pemulihan yang hebat. Mereka mencipta alat tiup khas atau bellows untuk menyalurkan asap tembakau terus ke dalam rektum. Kaedah ini paling kerap digunakan untuk menyedarkan semula mangsa lemas. Logiknya agak aneh. Mereka beranggapan bahawa haba dan rangsangan daripada asap itu akan memulakan semula pernafasan mangsa. Di sepanjang Sungai Thames di London, kit enema tembakau ini digantung pada tiang, sama seperti unit defibrillator automatik yang kita lihat hari ini. Pada masa itu, ini dianggap sebagai teknik resusitasi yang paling canggih. Sudah tentu, kaedah ini tidak berkesan sama sekali. Nikotin adalah racun. Dos setinggi itu boleh membunuh orang yang sudah berada dalam keadaan kritikal. Doktor akhirnya sedar bahawa pernafasan bantuan mulut ke mulut jauh lebih berkesan daripada asap yang disalurkan dari arah yang salah. Itu salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah abad ke-20, prosedur lobotomi. Pembedahan ini dibangunkan oleh Dr. Portugal Egas Moniz
yang malah dianugerahkan hadiah Nobel kerananya. Inti kaedah ini melibatkan pemutusan hubungan atau rangkaian di dalam lobus frontal otak. Namun, seorang doktor Amerika, Walter Freeman, telah menjadikannya satu operasi massa yang pantas. Beliau menggunakan instrumen yang menyerupai pencungkil ais. Alat itu dimasukkan melalui rongga mata, menembusi tulang nipis dan kemudian digerakkan secara membuta tuli di dalam otak. Prosedur ini dijalankan untuk merawat skizofrenia kemurungan, bahkan hanya untuk membaiki tingkah laku yang buruk dalam kalangan remaja. Pembedahan ini hanya memakan masa 10 minit, namun hasilnya pesakit sering bertukar menjadi tidak bermaya atau hidup seperti sayur. Identiti mereka seolah-olah terpadam. Pesakit menjadi patuh dan sunyi, tetapi benar-benar kosong dari dalam. Ribuan nyawa musnah sebelum dunia akhirnya mengakui prosedur ini sebagai satu amalan biadab. Kaedah rawatan ke-6 ini kedengaran seperti skrip filem Indiana Jones, iaitu ubat daripada mumia. Bermula dari abad ke-12 di Eropah, timbul permintaan yang sangat melampau terhadap mumia Mesir. Mumia ini dikisah halus menjadi serbuk dan kemudian dijual di kedai farmasi. Serbuk yang dikenali sebagai mumio ini dipercayai boleh merawat segala penyakit, daripada sakit kepala sehinggalah kepada ulcer perut. Penduduk pada masa itu secara harfiahnya terlibat dalam kanibalisme, iaitu memakan sisa-sisa mayat orang Mesir purba. Permintaan adalah begitu tinggi sehinggakan para peniaga mula memasukkan mumia tersebut, menggunakan mayat gelandangan atau penjenayah yang baru dihukum mati. Mayat-mayat ini akan dikeringkan di bawah matahari dan dijual sebagai relik purba. Golongan bangsawan yang kaya akan mencampurkan serbuk ini ke dalam wain, percaya bahawa ia mengandungi kuasa hidup yang mistik. Amalan ganjil ini hanya mula lenyap semasa era pencerahan. Namun, idea untuk menjadikan mayat sebagai ubat telah lama mengganggu pemikiran masyarakat. Prosedur ketujuh ini pasti akan membuat anda lebih menghargai keupayaan untuk bertutur. Kita bercakap tentang hemiglosektomi. Istilah yang menakutkan ini merujuk kepada pembedahan membuang sebahagian lidah. Pada kurun ke-18 dan ke-19, doktor pernah berpendapat bahawa masalah gagap atau pelat berlaku kerana lidah terlalu besar atau tidak berfungsi dengan betul. Apa penyelesaiannya? Potong sahaja sebahagian daripadanya, dan ini dilakukan tanpa bius. Pakar bedah akan menggunakan gunting dan memotong sebahagian tisu otot pada lidah pesakit. Darah memancut keluar dengan deras dan risiko jangkitan pula sangat tinggi. Dan yang paling penting, prosedur ini sama sekali tidak membantu mengatasi masalah gagap. Sebaliknya, pesakit selalunya akan hilang keupayaan untuk bertutur dengan jelas. Namun, doktor terus menjalankan amalan ini dengan alasan kononnya mereka hanya perlu lebih cekap atau mahir. Ini adalah contoh jelas bagaimana campur tangan pembedahan diterapkan pada masalah yang sepatutnya dirawat melalui terapi pertuturan dan psikologi. Kini kita sentuh pula pasal ubat-ubatan yang sekarang ni hanya dijual oleh drug dealer. Poin ke-8, heroin sebagai ubat batuk. Pada hujung abad ke-19, syarikat Bayer memperkenalkan satu ubat baharu yang dianggap ajaib. Mereka menamakannya heroin, yang berasal daripada perkataan Jerman heroic, sebab pesakit rasa diri mereka hero selepas mengambilnya. Ubat ini diiklankan sebagai pengganti morfin yang lebih selamat, dan yang paling menarik perhatian, ia dijual sebagai ubat batuk untuk kanak-kanak. Botol-botol heroin diletakkan di setiap rumah.
Ibu-ibu memberikannya kepada anak-anak supaya mereka boleh tidur nyenyak dan berhenti batuk. Sudah tentu, kanak-kanak itu berhenti batuk kerana heroin menekan pusat pernafasan. Tetapi mereka mula menjadi penagih dadah. Masa yang sangat lama, bertahun-tahun sebelum para doktor perasan yang ramai pesakit, mereka ketagih secara beramai-ramai pada sirap yang kononnya selamat ini. Hanya selepas itu, barulah ubat ini diharamkan. Kaedah ke-9 ini mungkin akan membangkitkan refleks muntah anda. Kita bercakap tentang terapi air kencing, wad urinoterapi, di Rom Purba dan zaman pertengahan. Orang Rom percaya bahawa air kencing adalah agen pemutih gigi yang sangat baik, dan secara jujurnya, kandungan amonia dalam air kencing memang mempunyai kesan pemutihan. Wanita Rom yang kaya akan berkumur menggunakan air kencing dari Portugal yang dipercayai mempunyai kualiti tertinggi dan harganya mahal. Pada zaman pertengahan pula, air kencing digunakan untuk mencuci luka dan malah diminum sebagai rawatan ketika menghadapi wabak. Kimia mencari batu filsuf, philosopher's stone, di dalam air kencing. Yang paling mengejutkan, para doktor pada masa itu malah mendiagnosis penyakit dengan merasa air kencing pesakit. Jika ia manis, itu bermakna pesakit menghidap diabetes. Keadaan ini dikenali sebagai air kencing madu. Cuba bayangkan rutin kerja doktor pada zaman itu. Setiap hari mereka perlu merasai sampel analisis. Selepas mendengar fakta ini, ubat gigi pemutih moden kelihatan seperti keajaiban kemajuan yang sebenar. Kita sampai ke poin ke-10. Rawatan penyakit maut dengan penyakit maut yang lain. Inilah yang dipanggil malarioterapi. Pada awal abad ke-20, sifilis adalah hukuman mati. Ia akan memusnahkan otak pesakit dan menyebabkan lumpuh progresif. Seorang doktor Austria bernama Julius Wagner Jauregg memerhatikan bahawa pesakit sifilis yang pernah menghidap demam panas teruk kadang-kala sembuh secara tiba-tiba. Jadi, beliau mendapat idea untuk menjangkiti pesakit sifilis dengan penyakit malaria. Suhu badan yang sangat tinggi akibat malaria itu akan membunuh bakteria sifilis kerana bakteria ini tidak tahan panas. Selepas itu, pesakit tersebut dirawat pula untuk penyakit malaria menggunakan kina. Ini adalah kaedah yang sangat berisiko. Kira-kira 15% pesakit mati disebabkan oleh malaria itu sendiri. Lain, ini adalah satu-satunya peluang untuk mereka tidak menjadi gila dan terselamat daripada kematian akibat sifilis. Atas penemuan ini, beliau malah dianugerahkan hadiah Nobel. Kejam? Ya. Tetapi sebelum penemuan antibiotik, kaedah ini terbukti berkesan. Pasal 11. Plombage paru-paru. Sebelum ubat yang berkesan untuk merawat TB ditemui, doktor terpaksa mengambil langkah yang sangat drastik. Pada masa itu, mereka percaya paru-paru yang sakit perlu direhatkan agar kavernea, iaitu lubang yang terbentuk akibat penyakit itu, dapat sembuh. Untuk memampatkan paru-paru, doktor akan melakukan pembedahan, membuat rongga dalam dada dan mengisinya dengan apa sahaja bahan. Mereka menggunakan lemak, parafin, kain kasa, malah ada yang menggunakan bola pingpong atau berbola kaca. Benda-benda asing ini akan kekal dalam tubuh pesakit selama bertahun-tahun. Selalunya, ia mengakibatkan jangkitan yang mengerikan, jatuh ke organ lain atau terkeluar melalui fistula. Pesakit terpaksa hidup dengan berbola plastik dalam dada mereka, sering sesak nafas, namun tetap menaruh harapan untuk sembuh.
adalah usaha terdesak untuk menyelamatkan manusia daripada wabak putih, tuberkulosis, yang telah meragut jutaan nyawa. Kaedah ke-12 ini diilhamkan daripada lukisan Hieronymus Bosch, iaitu pembedahan membuang batu kebodohan. Pada zaman pertengahan, para dukun palsu dan pakar bedah jalanan akan meyakinkan orang ramai bahawa kegilaan, kemurungan atau kebodohan mereka berpunca daripada sebiji batu yang tersangkut di dalam kepala. Pembedahan ini sering dijalankan di dataran awam. Pakar bedah tersebut akan membuat hirisan pada dahi pesakit dan menggunakan helah silap mata. Dia akan mengeluarkan sebiji batu kecil yang telah disorokkan lebih awal. Orang ramai akan bersorak gembira, manakala pesakit pula, dengan kepala yang dibalut dan berlumuran darah, percaya bahawa dia kini akan menjadi lebih waras. Sudah tentu, tidak ada batu pun di dalam otak. Ini adalah penipuan semata-mata, gabungan kesan placebo dan risiko maut akibat jangkitan darah. Namun, ramai yang sanggup membayar wang untuk prosedur ini berharap ia adalah jalan pintas yang mudah untuk menyelesaikan masalah mereka yang rumit. Perkara yang ke-13 ialah rawatan cauterization atau kaedah membakar. Jika anda mengalami luka dan perlu menghentikan pendarahan, atau jika anda menghidap buasir, besi akan dipanaskan. Sekeping besi yang merah menyala itu akan diletakkan pada daging hidup. Darah akan membeku serta-merta dan salur darah tertutup rapat. Namun, kesakitan yang dialami amatlah dahsyat. Ramai pesakit sering meninggal dunia akibat kejutan kesakitan, pain shock. Doktor juga menggunakan kaedah membakar ini untuk merawat penyakit mental dengan meletakkan besi panas di bahagian belakang kepala, kononnya untuk membangunkan otak. Mereka percaya bahawa api membersihkan. Bayangkan rawatan buasir menggunakan penyungkil api yang membara, tanpa sebarang bius. Selepas menjalani rawatan sebegini, ramai orang lebih rela tidak mengaku langsung sekiranya mereka sakit. Kaedah ke-14 ini benar-benar menunjukkan kecantikan menuntut pengorbanan, iaitu melalui penggunaan arsenik. Pada era Victoria, kulit yang pucat merupakan lambang kebangsawanan. Bagi mencapai wajah ningrat yang diidamkan itu, golongan wanita dan sesetengah lelaki sanggup mengambil arsenik. Produk seperti waffle, pil dan salap yang dicampurkan dengan arsenik khusus dijual untuk tujuan ini. Arsenik benar-benar menjadikan kulit kelihatan pucat kerana ia berfungsi menghancurkan sel darah merah dalam badan. Hakikatnya, ia adalah proses bunuh diri secara perlahan. Racun tersebut akan terkumpul dalam badan. Pengambilan ini menyebabkan masalah tiroid dan goiter pada leher mula muncul. Ia anehnya masih dianggap sebagai ciri kecantikan. Sekiranya seseorang wanita berhenti mengambil arsenik, wajahnya akan dipenuhi tumpukan hodoh. Mereka terus makan racun tersebut sehingga mati. Ia benar-benar merupakan jerat maut demi mengejar fashion. Perkara ke-15 ialah terapi putaran. Sejarah bermula pada abad ke-19. Bapa psikiatri Amerika Benjamin Rush bersama rakan-rakannya, termasuk Erasmus Darwin, datuk kepada Charles Darwin, percaya bahawa sakit jiwa boleh disembuhkan hanya dengan memusingkan pesakit dengan kuat. Mereka akan mendudukkan pesakit di atas kerusi khas yang digantung dari siling atau diletakkan di atas paksi. Kerusi itu kemudiannya diputar pada kelajuan yang mengerikan sehingga 100 putaran seminit, 100 RPM. Akibatnya, pesakit akan muntah, hilang kesedaran, malah hidung dan telinga mereka berdarah. Para doktor pada masa itu berpendapat bahawa daya empar,
centrifugal force, mampu menyuraikan darah yang tersekat di dalam otak. Walhal, kaedah ini hanyalah penyiksaan semata-mata yang menyebabkan pesakit mental yang malang itu menjadi patuh dan tertekan akibat trauma dan kegerunan yang melampau. Bagaimanapun, alat yang digelar spinner ini terus digunakan di hospital sakit jiwa selama berdekad-dekad. Satu ketika dahulu, sekitar 100 tahun lepas, air radioaktif menjadi sangat popular. Setelah Marie Curie menemui radium, seluruh dunia menjadi sangat taksub. Orang ramai percaya bahawa radiasi adalah sumber tenaga tulen. Oleh itu, pelbagai produk yang mengandungi radium mula dijual di farmasi, termasuk air radium, ubat gigi, coklat, malah kondom beruranium. Kes yang paling terkenal melibatkan seorang jutawan bernama Eben Byers. Untuk mendapatkan tenaga dan kekal cergas, beliau mengamalkan meminum Radithor, iaitu air suling yang dicampur radium setiap hari. Pada mulanya, beliau berasa sungguh bertenaga. Namun tidak lama kemudian, giginya mula tanggal. Keadaan menjadi lebih teruk apabila seluruh rahang bawahnya reput dan tanggal begitu sahaja. Byers meninggal dunia dengan azab yang amat menyakitkan. Dan akibat tahap keradioaktifan badannya yang tinggi, beliau terpaksa dikebumikan di dalam keranda pelombom. Pada masa itu, para doktor mengambil masa yang lama untuk menyedari bahawa cahaya ajaib yang disangka bermanfaat itu sebenarnya boleh membunuh. Kaedah ke-17 untuk kurus ini pasti akan membuatkan anda bersyukur dengan diet dan gym. Ia melibatkan cacing pita. Pada awal abad ke-20, pil yang mengandungi telur cacing pita lembu diiklankan di surat khabar. Tajuk utama berbunyi, "Makan apa sahaja yang anda mahu dan kurus." Seorang wanita akan menelan kapsul itu. Cacing akan menetas dalam usus dan mula memakan makanan yang sepatutnya untuk tuan badannya. Ya, berat badan memang akan turun, tetapi cacing itu boleh membesar sehingga 9 meter panjang. Ia menyebabkan sakit perut, loya dan keletihan. Dan perkara paling mengerikan bermula apabila tiba masanya untuk mengeluarkannya. Doktor akan meletakkan semangkuk susu suam di hadapan mulut pesakit untuk memujuk parasit itu keluar sehingga ia kelihatan dikerongkong supaya ia dapat dicengkam. Kadang-kadang, cacing itu boleh menyebabkan pesakit tercekik. Itulah harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan pinggang yang langsing. Kita beralih ke poin ke-18. Peremajaan melalui kaedah Voronov. Sekitar tahun 1920-an, seorang pakar bedah bernama Serge Voronov terkenal kerana menjanjikan lelaki awet muda dan kekuatan maskulin yang abadi. Apakah kaedahnya? Ia melibatkan pemindahan tisu testis monyet ke dalam tubuh manusia. Orang tua kaya dari seluruh dunia sanggup beratur panjang untuk menjalani prosedur ini. Voronov malah membina pusat pembiakan monyetnya sendiri. Dalam prosedur itu, dia akan memotong skrotum pesakit, kemudian menjahitkan cebisan kecil tisu daripada cimpanzi atau babun ke dalamnya. Walau bagaimanapun, kesan yang diperoleh hanyalah sementara dan ia sebenarnya hanya berfungsi melalui kesan placebo atau autosugesti. Tetapi, kesan sampingan dan risikonya adalah nyata. Penolakan tisu badan, jangkitan serius dan mengikut satu teori yang kontroversi, inilah cara virus HIV mungkin dipindahkan daripada monyet kepada manusia. Walaupun begitu, Voronov berjaya menjadi seorang jutawan hasil daripada menjual mimpi awet muda yang abadi. Kaedah ke-19 ini ditujukan khas kepada bayi. Ia adalah amalan pemotongan gusi. Sehingga awal abad ke-20, tumbuh gigi dipercayai sebagai penyakit yang boleh membawa maut.
Para doktor menyalahkan gigi sebagai punca cirit-birit, demam panas dan sawan yang berlaku pada bayi. Demi membantu gigi keluar, mereka akan mengambil lancet dan membelah gusi kanak-kanak itu sehingga mencecah tulang. Ini dilakukan tanpa sebarang anestesia. Sudah pasti luka terbuka yang terhasil itu mudah dijangkiti. Ramai bayi meninggal dunia akibat jangkitan sepsis. Ia berpunca daripada pertolongan inilah. Statistik kematian bayi pada zaman itu sangat mengerikan. Dan para doktor dengan menggunakan pisau bedah yang kotor telah menyumbang secara signifikan kepada kadar kematian ini, meskipun mereka benar-benar yakin bahawa mereka sedang menyelamatkan nyawa. Terakhir, poin ke-20. Rawatan untuk uterus merayau atau rahim yang bergerak. Doktor zaman Yunani Purba diikuti oleh doktor zaman pertengahan percaya bahawa rahim adalah sejenis haiwan bebas yang mampu bergerak bebas di dalam badan wanita. Jika rahim itu menghampiri hati, wanita akan mengalami histeria. Jika ia bergerak ke kerongkong, ia akan menyebabkan sesak nafas atau tercekik. Untuk mengembalikan haiwan ini ke tempat asalnya, mereka menggunakan bau-bauan. Jika rahim bergerak terlalu tinggi, mereka akan menyuruh wanita itu menghidu sesuatu yang menjijikkan di bahagian atas, manakala bau-bauan yang menyenangkan diletakkan di bawah untuk memujuk organ itu kembali. Begitu juga sebaliknya, wanita akan disalai dengan sulfur dan dipaksa menghidu bulu yang dibakar. Walaupun kedengaran kelakar, diagnosis histeria ini telah dikenakan ke atas wanita selama berabad-abad lamanya, sekaligus mengabaikan penyakit sebenar yang mereka alami. Dan rawatan yang diberikan hanyalah sekadar bau-bauan yang wangi di lokasi yang betul. Semua masih takut dengan suntikan moden hari ini. Sejarah perubatan adalah jalan yang penuh dengan percubaan dan kesilapan, dan sayangnya ia dipenuhi dengan mangsa. Setiap satu daripada 20 kaedah ini dianggap sebagai puncak sains. Para saintis terhebat pada zaman mereka percaya bahawa menggerudi tengkorak atau meminum raksa adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Ini mengajar kita satu perkara penting. Sains tidak pernah statik. Apa yang kita anggap normal hari ini, 100 tahun dari sekarang, mungkin akan menimbulkan rasa ngeri yang sama kepada keturunan kita. Mungkin mereka akan menganggap kemoterapi sebagai sesuatu yang kejam. Tetapi nasib baik, kita hidup di sini dan sekarang. Terdapat anestesia, antibiotik dan perubatan berasaskan bukti. Terima kasih kerana menonton senarai mengerikan ini hingga akhir. Jika anda rasa kandungan ini menarik, jangan lupa tekan butang suka dan langgan saluran ini. Ada banyak lagi cerita di masa hadapan. Sekarang, soalan saya kepada anda. Prosedur manakah yang paling mengejutkan anda? Nyatakan dalam komen prosedur apa yang anda takkan setuju lakukan walau diancam kematian sekalipun. Jumpa lagi dalam video akan datang.